Ito, lende bekas. Ini kan, kalau anda pakainya harus ada flip cover. Asli dah lain betul. Nyo tempat duk HP ente. Nyo kalau dah pergi bawah. Ya. Untuk duduk HP adanya duduk. Nyo gadget dah. Oh, untuk foto-foto ada apa aja? Dah duduk ini. Ya. Dah pasang. Ya, kan? Ini gadget dah aja. TTP pun dia yang tu. Gadget dah, ni Pak. Ini gadget dah aja. Don 2 bulan aku mau pergi. Ini apa? Kita pergi. Pergi je. Ini ada kunci. Ini gadget dah pergi. CCTV. Lagi CCTV. Pergi CCTV. Terekam ah. Terekam. Jadi lo rencana mana mau pergi ni? Pergi. Jadi nyo kan. Ini terekam je. Jadi nyo kan untuk dapur bengkok ni. Bukan dapur bengkok ya. Kan? Ya. Dapur bengkok ni. Dia pergi kawat. Kawat ni nyo kan banyak. Banyak. Jadi nyo dapur bulat ni. Jadi bentuk angka 8. Mana? Mana kan? Untuk kiwing ni. Untuk kiwing ni. Ini untuk dapur kuih ni. Ini tekor. Nyatang di Tang potong. Ini kan enggak tekor. Betul. Ini tadi ada bentuk. Bentuk ni apa ni? Kita pasang mana kan? Kita pakai bentuk lagi nya. Letter S. Kita potong dia ni. Kiwing cetek. Jadi mungkin kadang kurang banyak kan. Jadi bentuk. Dah. Jadi ni dah petang no. Petang no. No. Tinggal satu kuih muda. Ya. Kuih ni. pendek. Muka aku je. Itu membengkokkan. Untuk membengkokkan. Ini no. Yang no. Ini untuk kuih no. Pasang. Kiwing. Patah.
Bukan nyanyi kalau rapat hanya bukan berapa waktu. Sayang pakai itu sepet. Bung tegoh itu harus hati-hati. Untuk membentuk. Sayang. ya Enggak. Gampang kan? Kiri. ya kita jadi satu seni ya. Ya. Satu seni. Kaki. Jadinya untuk mudah untuk belah-belah. Dia untuk menjaga bentuknya. Jadi tu ya kasih bulan kai sedar lah. Ini jadi pasang lain. Dia lain tu. Dia lain. Dia dah pergi. Ini pergi acara. Pergi acara. Nyanyi. Ada bentuk kuilnya. Ini terbuka, terkoh dia. Ya. Kubit. Jadinya ini kerja kerja lain lah. Ini ada pasang kan. Tarik kena. Ini ketupat. Ketupat dia. Pasang ini. Tinggal dapat kuing kena lah. Tapi kena ya. Pada tu anak tinggal kita arahkan kita putar lagi. Punya kerja dia apa? Kau mana kah? Kapo 11:30 lewat. Oh, po 11:30 dah lewat.